amaran kepada tuan-puan yang nak jual emas. Tuan, kalau nak jual emas direct, saya bagi tahu, better anda jual kepada syarikat public gold. Sekarang ni harga emas tengah tinggi. Apa saja jenis emas yang tuan-puan nak jual, barang kemas ke, gold bar dan dina ke, cincin, rantai, gelang, tuan-puan boleh jual semuanya dekat public gold. Sebab public gold adalah sebuah syarikat jual beli emas yang telah establish di Malaysia selama 18 tahun. Dan public gold akan beli dengan kita dengan harga yang lebih tinggi berbanding dengan kedai-kedai emas dekat luar sana tu. Kalau tuan-puan tak percaya, tuan-puan boleh pergi survey dulu, okey? Tuan-puan dekat negeri mana sekalipun nak tahu branch public gold berdekatan, senang saja. Just Google dan type saja public gold negeri tersebut. Contohnya kalau duduk dekat Ipoh, tekan public gold Ipoh. Terus dapat alamat dan direction untuk tuan-puan pergi ke sana. Tuan-puan boleh terus pergi ke sana, walk in dan bawa emas-emas dengan IC. Berapa gram emas sekalipun yang tuan-puan nak jual, walaupun berkilo-kilo, public gold mampu dan boleh beli balik semua emas-emas itu daripada tuan-puan. Tak ada masalah. Dan jangan lupa save video ini untuk rujukan. Nanti kalau tuan-puan nak jual emas, tunjuk saja video ini kepada staff untuk memudahkan proses penjualan emas tuan-puan kepada syarikat public gold. Isi beg biru bawah ni untuk saya guide tuan-puan menjadi ahli public gold dan memudahkan urusan tuan-puan menjual emas di public gold. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Teruskan follow saya untuk more info.